BNP atau peptida natriuretik jenis B ialah satu ujian darah yang mungkin akan diminta oleh doktor anda atau pakar kardiologi anda, terutamanya apabila anda berjumpa doktor atau pakar kardiologi dengan aduan sesak nafas yang tidak dapat dijelaskan. Anda berjalan beberapa langkah atau menaiki beberapa anak tangga dan anda mengalami sesak nafas yang sebelum ini tidak pernah anda alami. Anda mengalami sedikit bengkak pada kaki, anda mengalami batuk apabila anda berbaring pada waktu malam. Ini mungkin merupakan beberapa tanda kegagalan jantung. Kegagalan jantung secara ringkas bermaksud jantung tidak mengepam jumlah darah yang sepatutnya dan kemudian simptom-simptom ini mula muncul. Selain ujian rutin seperti ECG dan 2D echo, doktor anda mungkin akan meminta ujian darah yang dipanggil BNP ini. Jika paras BNP meningkat, ia secara langsung akan memberitahu anda bahawa kita kemungkinan besar sedang berhadapan dengan kelemahan jantung. Kemudian pakar kardiologi akan menilai anda dengan lebih lanjut untuk mengetahui jenis kelemahan jantung yang anda alami melalui pemeriksaan tambahan dan seterusnya kedua-dua doktor dan pakar kardiologi akan menyesuaikan rawatan anda mengikut keadaan semasa dan simptom anda yang paling ketara. Peningkatan BNP mengesahkan adanya penyakit jantung. Ia juga boleh digunakan untuk menolak kemungkinan penyakit jantung. Jika sesak nafas anda berterusan, tetapi selepas beberapa kali pemeriksaan, paras BNP anda adalah normal, maka kemungkinan besar sesak nafas anda bukan disebabkan oleh penyakit jantung dan anda mungkin perlu menjalani siasatan lanjut dari sudut lain untuk mencari punca sesak nafas tersebut yang boleh jadi semudah masalah kebimbangan hingga kepada beberapa penyakit paru-paru, terutamanya jika anda seorang perokok. BNP ialah ujian yang sangat mudah dan boleh didapati di seluruh negara. Kebanyakan makmal boleh melakukannya. Ia hanya melibatkan memberikan sampel mudah, sampel darah dan keputusan biasanya boleh diperoleh dalam beberapa jam di kebanyakan makmal. Itu sangat sensitif dan sebagai doktor, kami menggunakan ujian BNP ini secara berkala di klinik kami dan juga di hospital. Terdapat juga ujian setara yang dipanggil NT-proBNP yang turut digunakan dalam kes kegagalan jantung. Kedua-duanya boleh digunakan. Paras NT-proBNP sedikit lebih tinggi berbanding BNP, tetapi kedua-duanya cukup sensitif mengesan kegagalan jantung.